Ramai tau. Kan sini masuk ramai pagi tapi awak tak tahu kot tengah hari. Oh, dia bukan sampai tengah hari dah sekarang. Sekarang sampai tengah hari. Nasi Daging kerabu. belengas, ikan rebus, lemak bakar. Ni menu baru lah. Sebab before ni datang tak ada tempat-tempat nasi ni. Nasi dagang ada, nasi lauk, gulai kawah pun ada, ikan bekuk pun ada. Tak payah nak banyak. Semua nak makan. Tapi macam okey juga. Saya suka je punya poster sebab tak pakai AI. Pecah pun tak apa. Daging goreng belengah dah tengok. Oh, belengah molek. Belengas. Belengah. Tak mahal. Berminyak lah. Lebih kurang lah. Nasi kerabu lauk lemak bakar. Lama lagi. Kita tunggu. Lemak dengan ikan rebus goreng. Sebab tunggu dia masak lemak tu, kita order nasi kukus ayam berempah. Sama lebih Iman pula. Merek. Nasi kerabu dia tinggal. Nasi kerabu. Yo, terima kasih. Tak apa, terima kasih. Seorang satu Naik atas. Atas. Dia ada pilihan nak duduk bawah, outdoor ataupun atas. Tengah-tengah hari pun still lagi nasi kerabu. Selalu kan makan nasi kerabu pagi. Tapi sini sampai pukul 3 dia ada. Sebagai orang pure Kelantan, kita kena kau lah. Tak jadi nasi kerabu, tak kau. Ada ke makan nasi kerabu dengan sudu, garfu? Ada orang. Tak feelnya. Bismillah, kita tengah dengan daging belengah dulu. Nasi kerabu dia jadi. Sebab setahu aku pun yang jual tu pun Kelantan. Memang rasa taste Kelantan punya nasi kerabu tu. Dia punya ikan rebus goreng. Nasi kerabu ikan rebus goreng. Bukan semua tempat ada. Ikan rebus je macam masa-masa sikit ada rasa rangup sikit. Macam nostalgia tau. Next nak try lauk kegemaran Malaysia masa kini, lemak bakar. Lemak dan berminyak semua kan. Sebagai orang Kelantan saya pun Yang ni ambil sudu lah. nasi kerabu tak pakai sudu. Nasi kerabu kan pakai tangan. Nasi kerabu apa? Kat sini ada basking. Selalu kan kita pergi tempat-tempat basking malam. Ayam dia lembut dan berempah dan berasa. Sambal dia sambal nasi kukus Kelantan yang rasa pedas, lime, manis. Jadi ikut ni. Selalu orang review tunjuk ayam kan. Susah kan. Kenyang lah. Tapi ruang lagi. Dia lah makan ringan-ringan. Udah boleh je. Tu. Ayah saw. Tak apa. Terima kasih. Kat sini juga bahagian aneka mi. Aneka mi beratur kat sini. Saya ada mi kari, mi ayam, bakso, mi teteh. Banyak juga. Jangan, saya kenyang dah. Terima kasih. Kan campur ni perut bulat dengan perut tak bulat. Bau ni pun masam tu. Yang ni kalau ada Maggi sedap kan, kita rata ayam asam je. Boleh? Ada masa tapi bukan masa sikit so. Mana limau ni? Dia lebih rasa lime sikit. Saya lagi suka kalau lagi masam. Bukan sekadar breakfast. Kat sini ada juga lunch sampai pukul 3 petang. Kalau korang datang awal boleh layan basket. Diorang ni pun sampai pukul 12 duduk menyanyi lagi ni. Tak penat ke diorang ni? Akak tu bagi tekuk. Nak buat apa dia kita kenyang nak makan macam mana? Makan lah. Tak tahu. Mana kau tahu tekuk? Buku. Ikan bekuk kata apa?